Di episod 3, pengembaraan kami di Sungai Sepiar, Taman Negara. Kami membawa satu misi yang besar, mencari raja segala ikan, ikan kelah, dengan suasana yang sukar digambarkan dengan kata-kata dan cabaran yang benar-benar menguji mental dan fizikal. Kami terus mara, selangkah demi selangkah. Adakah misi ini akan berjaya? Atau adakah alam akan terus menguji kami? Jangan lupa saksikan episod 3, satu perjalanan yang penuh kejutan dan keajaiban. Okay. Bangun-bangun pagi nak pergi gosok gigi. Gigi tak bawa. Nak dua gigi up. Buat gigi pula tak ada. Kau apa ni? Lama. 7.30. Muka barai lagi. Tapi dah gosok gigi ya. Kami bangun, bertemankan bunyi derasnya sungai yang mengalir tanpa henti. Bunyi kicauan burung bersahutan dari celah pepohon seolah menyambut pagi yang baru. Ini bukan sekadar pagi biasa. Ini adalah pengalaman yang asing namun menenangkan. Angin sejuk yang menyusup masuk ke kemah menemani tidur kami sepanjang malam. Semua ini adalah keindahan yang sukar kami gambarkan dengan kata-kata. Okay, misi kita hari ini adalah kita nak cari spesies ikan spesies kelah yang sememangnya sangat terkenal dan susah dapat kat sini. Kawasan yang lebih atas lagi lah. So kita akan masuk, dua tim pecah untuk mengandung. Buat apa naratif sikit. Dia janganlah dia aku tak makan. Saja je. Nak melepaskan tali. Melepaskan kentut di tangga. Pak, lepaskan kentut di tangga. So kita dah naik bot. Sekarang ni kita nak menuju ke kita hulu apa? Kita Sungai Pelus. Dan bot kat belakang ni dia akan pergi hulu Sungai Sepiar. Tapi dalam perjalanan ni kita nak kutip ada seorang pendatang lah di depan tu rasanya, dengar cerita lah dia duduk depan tu pendatang. Bai, mau pergi mana Bai? Okay lah. Mari. Mari. Boleh. Ya, boleh ya? Boleh. Cakap Melayu boleh sikit. Bang, disebabkan kita hidup berkomuniti, bolehlah bagi tumpang. Kita ambil dekat depan. Buat kenal lalu ni. Oh, size. Mantap, abang. Padu, sangat bang tahu. First cast, first strike of the day. Mantap. Cross saya bang. Untuk misi kali ini, kami dibahagikan kepada dua pasukan. Misi kami mencari raja segala ikan, ikan kelah, bukan calang-calang misi. Setiap pasukan akan tempuhi cabaran masing-masing. Sungai deras yang tak pernah kenal penat, batu-batu besar yang menguji setiap langkah, dan cabaran paling besar, mental. Yang pasti, ini bukan sekadar memancing. Ini satu pengembaraan yang kami akan ingat selamanya. Sebarau. Mata hilang. Jap. Nasib baik tarik. Mata cabut. Sebarau kan? Tak apa. Wow. Pau lah. Buat baru dah. Tanya. Strike kelah yang pertama.
Anggaran? Berat? 300 gram. 300 gram lah. Kelas Semakin dalam kami menyusuri hutan di taman negara ini, semakin mencabar setiap langkah. Alam mula menunjuk taringnya. Duri-duri liar, laluan licin dan hutan yang seakan tak berpenghujung. Kami perlu berhati-hati. Satu kesilapan kecil memboleh bawa padah. Geng Lipak dengan segala pengalaman mereka telah mencuba berkali-kali. Namun hasilnya masih kosong. Ikan kelah seolah-olah sedang menguji kesabaran kami. Ini bukan sekadar memancing lagi. Ini adalah ujian mental dan fizikal. Dan kami belum mahu mengalah. Sawit peram. So sawit peram ni dia lembik kan, lembut kan. Kita kalau nak cangkuk sebiji pun boleh juga. Tapi kena pakai mata saya besar sikit lah. Masak tak masak? Dia tekstur dia nak kata crispy tak crispy tapi dia tak liat. Macam mana tu? Dia ada crunchy. Dia ada crunchy macam ni. Dah, saya cameraman tak boleh makan. Jom makan dulu. Dah, kuat tu. Jom kita makan. Habis dia tengok. Kena habis kan? Akhirnya, setelah segala penat lelah, segala cabaran dan hampir putus harapan, keajaiban pun berlaku. Satu demi satu, kedua-dua pasukan berjaya menaikkan raja segala ikan, iaitu ikan kelah. Jeritan kegembiraan bergema di tepi sungai seakan menggantikan sunyinya hutan. Apa yang bermula sebagai misi sukar kini menjadi detik yang akan kami ingat sampai bila-bila. Ini bukan sekadar tentang ikan, ini tentang semangat, kesabaran dan kepercayaan. Dan hari ini kami buktikan. Hari ni alhamdulillah walaupun jumlah ikan tu banyak, casting kita agak bukan kata tak berhasil tapi rasa macam agak sukar. Tapi alhamdulillah kita dapat satu kata orang king of the fish apa? King of the fish. King of the fish. Fish of the king. Raja ikan. Raja ikan kita dapat naikkan kelah 1.6 kilo. Rasa macam nak balik dah. Udah punya penat tu lain macam geng. Kita tengok pula apa yang jadi pada esok. Besok okok tempat je. Haram betul.